Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Airin Arisha dari Kumpulan 5 dan sekarang saya berada di puncak kebun Tuan Hasbi. Jadi saya ada beberapa soalan yang hendak diajukan. Ya. Okey, harap boleh bekerjasama ya. Soalan yang pertama adalah bagaimana Encik Hasbi boleh memulakan kebun ni? Maksudnya bagaimana boleh tercetusnya kebun ni kerana memangnya kebun peninggalan keluarga saya dulu-dulu. So masa tu dia silakan. Okey. Soalan kedua, hasil tanaman yang tuan dapat ni adakah tuan guna ataupun tuan jual? Hasil. Hasil. Mula-mula guna sendiri je. Tapi kalau masa dia menjadi dulu, banyak pisang, banyak kayu tu memang tak termakan lah. Dan ke awalnya tu bagi jiran, akhirnya yang nak beli jual lah. Baik, soalan yang last sekali, pada pendapat tuan, kenapa generasi sekarang ni kurang berminat dalam bidang pertanian? Saya kata kira itu saya kata perkara yang utamanya kerana kurangnya pengetahuan. Jadi bila tak tahu, awak tak akan minat nak sesuatu benda. Bila tak tahu baru minat. Itu sahaja. Terima kasih.